Pernah tak anda terfikir macam mana konfrontasi antara dua negara yang beribu-ribu batu jauhnya boleh bagi kesan terus pada harga minyak yang kita bayar setiap minggu? Jom kita rungkai. Okey, kita mulakan dengan satu angka sahaja. 1/5. Cuba teka apa yang diwakili oleh pecahan ni. Sebab jawapannya adalah kunci untuk faham sebahagian besar ekonomi global. Ia mewakili bahagian bekalan minyak seluruh dunia yang terpaksa lalu melalui satu laluan air yang sangat sempit, satu titik genting yang boleh menentukan nasib keselamatan tenaga dunia. Baiklah, mari kita selam lebih dalam lagi. Kita akan mulakan dengan melihat di mana letaknya jantung peta tenaga global ni. Rantau Teluk Parsi ni boleh dikatakan macam pusat graviti tenaga dunia. Ada sumber yang panggil ia Shutter Belt, satu zon pertembungan yang kritikal di mana kuasa-kuasa besar sentiasa berebut pengaruh. Dengan kekayaan minyak yang melimpah ruah, tak heranlah ia jadi tumpuan kan? Dan segalanya bergantung pada aliran bebas minyak. Ini membawa kita kepada satu konsep utama, titik sekat geopolitik. Bayangkan ia macam arteri utama dalam badan ekonomi dunia. Satu laluan sempit, tapi kalau tersumbat, boleh sebabkan serangan jantung ekonomi global. Dan inilah dia titik sekat minyak yang paling penting di dunia, Selat Hormuz. Ia adalah satu-satunya laluan laut untuk keluar dari Teluk Parsi. Setiap hari, hampir 1/5 daripada bekalan minyak seluruh dunia kena lalui ikut sini. Sangat sempit, tapi peranannya amat besar. Sekarang, mari kita kenal pula dua pemain utama dalam drama geopolitik yang berisiko tinggi ini. Di satu pihak, kita ada Amerika Syarikat, kuasa besar global yang tenteranya dah lama jadi macam polis di perairan ni. Di pihak yang lagi satu pula, Republik Islam Iran. Satu kuasa serantau yang kuat, yang mencabar penguasaan tu, lebih-lebih lagi dengan kedudukan geografinya yang strategik, betul-betul di tepi titik sekat ni. Apa yang menarik kat sini ialah cara kedua-duanya tunjuk kuasa sangatlah berbeza. Amerika Syarikat, dia bergantung pada kehadiran tentera global, rangkaian sekutu yang kuat dan juga sekatan ekonomi. Iran pula pendekatannya lain. Dia guna kelebihan geografi, pengaruh melalui kumpulan-kumpulan proksi dan keupayaan perang asimetri. Ni macam guna kawanan bot laju, drone dan peluru berpandu untuk tunjuk taring. Okey, jom kita tengok pula macam mana pertembungan ni berlaku di lapangan. Persaingan ni jarang sekali membawa kepada perang secara langsung, sebaliknya, ia adalah satu perang proksi yang diperjuangkan untuk meluaskan pengaruh. Persaingan AS Iran ni sebenarnya berlaku secara tak langsung di seluruh Timur Tengah. Ia bukan pasal tentera je tau. Ia adalah perebutan yang lebih besar untuk jadi kuasa dominan atau hegemoni di rantau tu. Jadi, ia dizahirkan melalui persaingan ekonomi, percaturan diplomatik dan yang paling ketara, melalui konflik proksi. Sumber-sumber kita bagi contoh yang sangat jelas. Pertarungan kuasa ni melimpah masuk ke negara lain macam Syria dan Yaman. Di sana, Iran menyokong kumpulan seperti Houthi yang secara terang-terangan mengancam laluan perkapalan di Laut Merah. Ini bukan sahaja memanjangkan konflik yang dahsyat tu, tapi ia juga menyebabkan seluruh rantau jadi tak stabil. Jadi persoalan paling penting, macam mana semua drama kat Timur Tengah ni akhirnya boleh bagi kesan pada orang ramai di seluruh dunia, termasuklah kita semua. Petikan ni terus dari sumber rujukan kita merumuskan segalanya. Dengar ni, gangguan boleh memberi impak yang sangat besar kepada harga tenaga global. Inilah pautan terus antara geopolitik dan dompet anda. Jom kita ikuti rantaian sebab akibat ni. Ia bermula dengan ketegangan di Selat Hormuz. Ini membawa kepada ancaman gangguan bekalan minyak. Pasaran global pula mula bertindak balas terhadap ketidaktentuan ni. Dan apa hasilnya? Harga minyak melambung naik di seluruh dunia. Setiap ugutan untuk tutup selat, setiap drone yang dilancarkan oleh proksi atau setiap kapal tangki yang ditahan, semuanya menghantar gelombang kejutan ke seluruh sistem ekonomi global. Inilah sebabnya kenapa satu konflik yang jauh boleh terasa begitu dekat bila kita isi minyak kereta. Jadi, kita sampai ke satu kesimpulan. Ini bukanlah satu konflik yang ada pengakhiran yang jelas, tetapi satu keadaan tegang yang berterusan. Persaingan AS Iran ni dah cipta apa yang kita boleh panggil norma baharu. Ia adalah satu keseimbangan yang tak stabil dan sangat rapuh yang kini mentakrifkan Timur Tengah moden. Satu persaingan geopolitik yang berterusan, yang membentuk pakatan, mencetuskan konflik dan meletakkan seluruh rantau tu dalam keadaan tegang.
Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang penting. Apabila dunia beralih kepada tenaga hijau dan kebergantungan pada minyak Timur Tengah makin berkurangan, adakah persaingan serantau ini akan reda? Ataupun ia cuma akan bertukar bentuk, mencari medan pertempuran yang baru untuk terus berebut pengaruh? Sesuatu untuk kita sama-sama fikirkan.